Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat asam pedas ayam menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula masukkan bawang merah, kemudian masukkan bawang putih, masukkan halia, masukkan kunyit hidup, masukkan belacan, masukkan air, tutup dan kisar selama 30 saat, speed 10. Dah siap. Scrape daun guna spatula. Kemudian masukkan cili kisar. Masukkan serai yang diketuk. Masukkan minyak masak. Tutup dan tumis selama 10 minit suhu 120, speed 1. Dah siap. Scrape daun guna spatula. Kemudian masukkan ayam. Masukkan air. Ratakan ayam menggunakan spatula. Kemudian masukkan bunga kantan yang dibelah. Masukkan daun limau purut. Masukkan pes asam jawa. Masukkan garam, masukkan gula melaka atau nisan, tutup dan masak selama 10 minit suhu 100, reverse spoon. Anda juga boleh menggunakan open cooking mode selama 10 minit suhu 100. Dah siap? Anda boleh rasa sedikit kuah dan tambah perasa jika perlu. Masukkan daun kesum. Kemudian masukkan bendi. Tutup dan masak selama 5 minit suhu 100, reverse spoon. Anda juga boleh gunakan open cooking mode selama 5 minit suhu 100. Jangan lupa masukkan juga tomatonya dipotong pada 3 minit terakhir. Dah siap. Mudah kan? Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.